Maka terjawablah sudah kenapa kompresor asyik cut on off. Kejap hidup, kejap tak. Tengok check relay pun semua okey, tak ada masalah. Rupanya ni lah masalah dia. Ni Proton Izora ni masalah dia. Dekat soket ni, soket sambungan untuk ke switch dia ni. Ni. Nampak wire hitam ni. Nampak. Wire hitam ni dia dah terlepas daripada pin dia. Tu sebab lah kadang-kadang kompresor cut off. Hidup mati. Lepas tu switch dia klik macam kejap hidup kejap tak, mati-mati. Ingatkan kompresor problem. Check lu relay apa semua tak ada masalah. Relay fuse semua dah tak ada masalah. Rupanya ni lah masalah dia ni. Ni satu wire ni. Aduh. Macam-macam semua check. Nasib baik check dulu. Kalau tidak burn gitu je dia duit. Siapa yang ada simptom macam tu boleh lah check dulu korang punya soket ni. Mungkin terjadi benda yang sama juga.